Dalam episod lepas, kita berhenti pada jenis 3, tamadun yang mengawal seluruh galaksi. Sekarang, benda dah mula tak masuk akal dah. Tamadun jenis 4 tidak lagi terhad kepada satu galaksi. Mereka mengawal tenaga merentasi banyak galaksi pada skala alam semesta. Pada tahap ini, ruang dan masa bukan lagi halangan dan fizik menjadi alat. Kemudian muncul jenis 5, tamadun yang mampu mengawal tenaga seluruh alam semesta. Setiap bintang, setiap galaksi, setiap zarah. Bagi mereka, realiti bukan lagi tempat. Ia adalah sistem yang boleh diurus. Dan akhirnya, jenis 6. Ini bukan lagi tentang tenaga. Ia tentang kewujudan itu sendiri. Tamadun jenis 6 secara teori mampu mencipta, memusnahkan atau menulis semula alam semesta. Mungkin juga mencipta simulasi. Saya nak jujur, okey? Bercakap tentang jenis 4 dan ke atas sebenarnya tidak lagi bermakna. Bukan kerana ia mustahil, tetapi kerana ia terlalu jauh daripada tahap kita sehingga ia hilang makna. Jadi, sebelum bermimpi tentang tamadun bertaraf dewa, mungkin kita patut fokus satu perkara dahulu, menjadi tamadun jenis 1. Sebab buat masa sekarang, kita pun belum sampai ke tahap itu lagi.